waktu sekarang tepat 5.20 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam satu Malaysia kepada anda yang terus setia bersama dengan Mutiara FM waktu ini. Alhamdulillah, Zara, hari ini 31 Januari 2013 bersama dengan 19 Rabiul Awal 1434 Hijrah. Hari ini ya saudara, seperti biasa kita akan bersama dalam rancangan Anissa bersama dengan tetamu kita. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas Nisri Muhammad Noor yang telah bersama anda dalam Santai di Mutiara. Baik, saudara, dalam rancangan Anissa petang ini kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, no? Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum kita terima pemanggil Ustaz, macam biasalah, Ustaz sedikit mukadimah daripada Ustaz, silakan. Terima kasih Hazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar Mutiara FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang yang serba indah ini, walaupun panas sedikit tak apa, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tak bersyukur, bila hujan kita mengeluh pula lah. So panas pun kita mengeluh. Jadi manusia ataupun hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. La in syakartum la azidannakum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apa sahaja nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya yang sentiasa apabila hamba tu bersyukur, insya-Allah. Jadi petang ni insya-Allah kita akan bersama dalam segmen Anissa, segmen soal jawab syariah, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu tajuk. Tajuk ni mungkin kita kembali, sebelum ni saya cerita pasal kahwin, tapi saya rasa saya terlepas satu benda, iaitu berkenaan dengan bab peminangan. Sebelum ni saya ada cerita bab peminangan, cuma ada dalam satu bab, satu tajuk kecil dalam kitab fiqh. Saya ambil pada Al-Fiqh Al-Manhaji, fiqh mazhab Syafi'i. Ia ada membincangkan berkenaan dengan hukum meminta pandangan mengenai bakal pengantin. Sebenarnya ada tuan-tuan dan puan-puan, kita apabila kita ingin berkahwin ataupun anak nak berkahwin, kita kena ambil pandangan sebenarnya. Okey, sesiapa yang diminta memberikan pendapat tentang bakal pengantin lelaki atau pengantin perempuan, dia hendaklah turut menceritakan keaiban dan keburukannya secara jujur berdasarkan pengetahuan dia. Okey, itu satu statement dalam Al-Fiqh Al-Manhaji. Okey, jadi bila kita dengar kena cerita keaiban ni, mesti kita terfikir, teruk macam ni. Tapi sebenarnya ada cara dia. Jadi sebab ini merupakan, dia boleh dianggap sebagai nasihat dan juga peringatan kepada bakal pengantin mengenai pasangannya. Okey, dia tidak termasuk syekh dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ni. Dia mengatakan bahawa ia tidak termasuk dalam kategori mengumpat yang diharamkan. Okey, dia perlu cerita sebab nak selamatkan kalau benda tu memudaratkan. Okey, jadi apabila keburukan tersebut, kita perlu cerita, bukan yang memberi satu lesen untuk kita cerita list yang panjang. Kita kena ingat. Jadi dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ni, Syekh yang menulisnya Dr. Mustafa Al-Qin, Dr. Mustafa Al-Bawah dan Ali Syarbaji ni, dia memberi nasihat supaya kalau seseorang itu kurang sesuai, maka cukuplah kita katakan lelaki ini tidak sesuai dengan kamu, ataupun perempuan ni tidak sesuai dengan kamu. Tak payah kita cerita panjang-panjang, dia ni tight fit, dia ni mangkit tidur lewat, mandi lewat, tak berih gigi, tak payahlah, list panjang sangat. Okey, jadi cukuplah kalau kita kata dia tak sesuai. Itu nasihat daripada pengarang kitab Fiqh Manhaji. Jadi sebenarnya hukum ini dia berpandukan satu dalil daripada kisah
Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Fatimah binti Qais ni dia berkata kepada Nabi SAW, dia tanya Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah melamarku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Abu Jaham tidak pernah berlekang daripada tongkatnya. Maksudnya Rasulullah kata, tak payahlah kahwin dengan Abu Jaham, dia tua sangat. Okey. Dan manakala Muawiyah adalah seorang miskin yang tidak mempunyai harta, maka bernikahlah dengan Usamah bin Zaid. Tetapi aku, yakni Fatimah binti Qais, tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, nikahilah Usamah. Maka aku pun kahwin dengan Usamah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada perkahwinanku. Fatimah binti Qais dikatakan bergembira selepas perkahwinan itu. Okay. Jadi daripada dalil yang sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Talaq, okey, dalam kitab Talaq nombor 1480 itu riwayat daripada Muslim. Sebenarnya daripada sini kita boleh, kalau kita nak kahwin sepatutnya lah bukan kerana percintaan tu membutakan segalanya. Okey, kita kena buat spot check juga. Maksudnya tambah pula waktu sekarang ni macam-macam boleh jadi. Ada setengah tu dia mengaku bujang, ada setengah tu dia mengaku dia janda, tapi tiba-tiba bila check balik dia pernah berkahwin. Itu semua kita kena check. Kita kena periksa, sebab kita jangan mengandaikan. Sebab perkahwinan ni dia bukan andaian. Perkahwinan ni dia adalah satu realiti. Jadi nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berkahwin ataupun masa pinang tu cek dulu. Jadi seterusnya ada satu lagi bab yang berkenaan dengan wali menawarkan perempuan jagaannya kepada lelaki soleh dan bertakwa. Okey, dalam bab ni diceritakan bahawa wali hukumnya sunat menawarkan perempuan di bawah jagaannya kepada lelaki yang soleh dan juga bertakwa. Ia berdasarkan kisah Nabi Shu'aib alaihi salam. Kan Nabi Shu'aib alaihi salam menawarkan anaknya supaya dikahwini oleh Nabi Musa alaihi salam. Ada kisah dia dalam surah Al-Qasas, kisah dia panjang, ayat 26 hingga 28. Itu hukumnya sunat. Dan satu lagi yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sunat-sunat meminang. Kita sebenarnya kalau bab meminang ni, saya rasa orang Melayu ni memang cekap lah. Memang terror lah. Kadang pakai minang macam nak pergi kahwin lah. Jadi orang yang meminang ni sebenarnya, orang yang meminang dan wakilnya disunatkan, kita kena ingat lah, disunatkan berkhutbah sebelum meminang dan sebelum akad kahwin. Apa maksud dia khutbah? Jangan kita bayangkan macam khutbah Jumaat tu, tak. Berkhutbah ni maksudnya kita kena mulakan proses peminangan tu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Maksudnya kat sini, setiap perkara yang ada nilai tetapi tidak dimulakan dengan memuji Allah, dia menjadi cacat. Jadi kalau kita nak mula lah, walaupun kita ada banyak pantun kita nak pelepah kan dekat bakal ni kan, jadi memang kena ketang nak lepas pantun. Sebelum lepas pantun kita mula dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu pun dah cukup. Barulah kita kata selepas itu dalam kitab fiqh manhaji dia kata, selepas kita memuji Allah dan juga Rasul, hendaklah dia berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Tu dia. Saya tak pasti sama ada kita dalam proses peminangan ada macam ni. Tapi sebenarnya dalam kitab ni dia mengajar kita bagaimana, sebab bila kita nak meminang itu adalah sebelah kaki untuk kita kahwin. Jadi kita kena ingat perkahwinan ni kita memerlukan keberkatan. Jadi apabila sebelah kaki peminangan tu, maksudnya kita kena mulakan sesuatu untuk diberkati. Jadi dalam kitab ni Al-Fiqh Manhaji ni dia menceritakan kena mula dengan nama Allah, selawat Nabi, lepas tu kena berpesan bertakwa kepada Allah, lepas tu last sekali barulah kita kena lahirkan
nak main sunting kumbang ke, sunting bunga nombor berapa ke, baru macam tu. Jadi kita ingat, okey, yang mana yang belum terlepas kita boleh mulakan, yang mana dah terlepas tu tak boleh buat apa, tapi mungkin dia nak tambah satu lagi ke, yang tu wallahu alam bisawab. Bahayalah. Tapi yang penting, macam saya selalu duk pesan, kita dalam perkahwinan ni kita jangan ingat kenduri saja. Okey, ataupun dalam bab peminangan ni kita jangan ingat hantaran nak balas berapa. Kita kena susun benda tu supaya diberkati. Jadi petang ni kita telah mendapat jawapan bagaimana untuk diberkati peminangan tu. Jadi jawapannya adalah dengan memulakan memuji Allah dan juga Rasul, dan berpesan supaya bertakwa kepada Allah, dan barulah kita mula dengan pantun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya jalan keberkatan ni banyak. Banyak sebenarnya, cuma kita tak mau cari. Ada sebenarnya jalan keberkatan ni dalam setiap kehidupan kita banyak. Yang paling baik adalah keberkatan apabila kita mulakan dengan bismillah. Dan kita bangun pagi kita mula dengan bismillah, kita nak start kereta kita mula bismillah, sampai kerja nak langkah mula dengan bismillah, nak makan bismillah, semua bismillah. Jadi itu adalah keberkatan. Kita kadang-kadang masalah kita apabila kita hanya anggap bahawasanya apabila kita nak solat baru kita ibadah. Itu anggapan yang salah. Sebenarnya daripada kita bangun pagi itu boleh menjadi ibadah. Bila kita niat bangun pagi itu untuk beribadah kepada Allah, untuk kerja kerana Allah, cari duit kerana Allah dan sebagainya, dia jadi ibadah. Maksudnya ibadah kita boleh buat 24 jam. 24 jam ni saya kata 24 jam. Walaupun kita tidur pun kita boleh buat ibadah. Maksudnya sebelum kita tidur kita ambil wuduk, kita istighfar 3 kali, itu dah ibadah. Dan ada hadis yang menyatakan bahawa sekiranya kita mengambil wuduk sebelum tidur, kita istighfar, malaikat akan memohon keampunan sepanjang kita tidur. Jadi benda tu kita kena mengajilah. Kan? Dah apabila benda tu dah kita diselaputi keberkatan, suami diselaputi keberkatan, anak diselaputi keberkatan, maka rumah tangga tu akan jadi berkat. Jadi takat tu dulu, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, 5.32 minit petang. Saudara, demikian tadi mukadimah dari Ustaz Muhammad Farid Al-Hafiz tentang peminangan, iaitu hukum meminta pandangan tentang bakal pengantin. Ya, waktu sekarang dah pun 5.33 minit petang. Saudara, kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0421073384 atau boleh layankan terus kirim SMS anda ke 32728. Soalan berkenaan dengan syariah, ya. Okey, kita terima pemanggil yang pertama ni, Ustaz. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Cik Mat Sa'ad Osman. Ya, saya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya berkenaan dengan putus tunang melalui SMS, Ustaz. Ya. Sekiranya berlaku, Ustaz, seorang wanita telah bertunang dan segala persiapan untuk majlis perkahwinan sudah hampir-hampir siap disediakan. Malangnya di suatu hari, tunangnya telah mengirim SMS seminggu sebelum pernikahan membatalkan pertunangan tanpa dan ganti rugi maruahnya dan keluarganya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mak Sa'ad Osman membuka panggilan pertama kita. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Mak Sa'ad, sebenarnya dalam bab pertunangan ni ada satu section. Okey, sebab kita cerita mahkamah kadang-kadang cerita section. Okey, dalam satu section 15. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004. Dalam section ini dia menceritakan sekiranya seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak. Kita kena tahu pertunangan tu ikut hukum syarak tu macam mana. Jadi antara yang saya ceritakan tadi tu ikut hukum syarak lah. Dan termasuk ikut hukum syarak tu adalah apabila kita tidak meminang seorang wanita yang tunang orang, ataupun meminang isteri orang, ataupun meminang bekas isteri yang masih dalam iddah. Semua tu jadi dalam hukum syarak. Kalau dia mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, atau
sama ada secara bersendirian atau melalui perantaraan, dan kemudiannya dia enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi tanpa apa-apa sebab yang sah. Manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan memulangkan pemberian pertunangan jika ada, atau nilainya, dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan tu. Dan demikian boleh dituntut melalui tindakan mahkamah. Memang boleh sebenarnya. Tapi persoalannya yang selalu akan dibabitkan, maksudnya akan ditimbulkan oleh peguam. Okey. Macam saya pun kalau kes macam ni, saya akan fikir banyak benda sebenarnya. Yang pertama, sama ada perbelanjaan yang dibuat semasa pertunangan tu adalah dipersetujui atau tak. Kita kena tahu itu dulu. Okey. Kalau tak ada persetujuan, maksudnya contoh dari segi pembelian barangan dan sebagainya, kita pandai-pandai beli, jadi benda tu boleh dibicarakan. Maksudnya kita, itu yang masalah dia apabila hadiah, kita bagi hadiah pertunangan tu yang dia boleh menampakkan pembaziran. Okey, kadang saya tengok ada yang bertunang tu buat hantaran macam dah kahwin, kasut lah, handphone dan sebagainya. Padahal itu makanan je sebenarnya, Ustaz, kan? Ada setengah yang makin advance. Jadi apabila benda ni berlaku, dia akan menimbulkan satu masalah. Okey, satu masalah yang mana satu pihak lagi yang akan kata dia tak suruh. Itu yang jadi masalah. Jadi sebaik-baiknya saya sarankan untuk mengelakkan pertelingkahan. Sebab saya sedih lah kalau tunang pun gaduh kat mahkamah. Allahu Akbar. Kira orang ingat selalu bercerai, tunang pun berperang. Jadi saya lebih suka sarankan kita mencari jalan penyelesaian sebelum jadi satu perkara. Maksudnya kat sini mudah saja. Apabila kita bertunang, kita bertunang, kita tetapkan syarat tu terus. Kalau tak ada masalah, pertunangan selalunya kita buat cara lisan, tetapi dalam enactment dia ada cara bertulis pun boleh. Jadi sagi pelik pula kan, main-main dengan lawyer buat agreement nak tunang kan. Tapi sebenarnya kalau cara bertulis tu lebih selamat lah. Lebih selamat sebab perjanjian ni lebih baik dengan bertulis. Kalau perjanjian dalam ayat Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, itu untuk ayat hutang. Tetapi faktubuh yang tulis tu, maksudnya apa-apa pertelingkahan yang mungkin akan berlaku, baik kita tulis. Maksudnya kita tunang tu kita letak syarat lah. Tunang apa lama, siapa putih, siapa kena ni, dan sebagainya. Tetapi kita kena hati-hati, syarat pun kadang-kadang dia boleh memakan diri balik. Macam contoh, ada setengah pertunangan tu yang berlaku, dia letakkan apa, kalau kata siapa yang putus tunang, kena bayar balik 2 kali ganda. Siapa yang putuskan dulu maksudnya? Itu macam alung lah tu. 2 kali ganda. Jadi kita kena elakkan benda-benda tu. Jadi untuk menjawab jawapan Cik Mat Saad, sama ada boleh tuntut atau tidak, boleh. Dan saya bagi satu jalan penyelesaian, maksudnya apabila kita bertunang, kita letakkan syarat itu terus. Okey, siapa yang kalaulah putus melalui SMS, tak kisahlah melalui apa pun, letakkan syarat siap-siap. Begitu juga dengan perkahwinan. Perkahwinan kadang kita jarang nak ambil berat. Okey, sepatutnya sebelum berkahwin kita kena bincang siap-siap. Okey, lepas kahwin kita nak duduk kat mana? Okey, target kita apa? Okey, katalah duduk dengan mak mentua setahun. Okey, lepas tu target kena beli rumah. Kena ada semua tu plan. Jangan lepas kahwin sama macam bujang. Kalau orang lelaki yang macam bujang, mak duk basuh baju, mak tolong masak. Lagi dia jadi, itu yang dia mula akan jadi stres. Isteri yang teruk sebenarnya, ataupun suami pun duk dekat rumah mak mentua, sama juga dia jadi stres lah. Jadi kita sebenarnya kita boleh elak stres tu dengan cara berbincang. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, waktu sekarang menghampiri ke 5.40 minit petang. Baik Ustaz, kita terima pemanggil kita yang kedua. Assalamualaikum. 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 Ya, siapa di talian? Ustaz, Ustaz nak tahu? Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz. Siapa di talian ni?
Yang ni Muhammad Ismail Ibrahim daripada Balik Pulau. Ya, Muhammad Ismail silakan cakap. Saya ni banyak orang tanya kita lah kan. Banyak anak-anak tanya, orang-orang ni pun tanya, orang yang belajar pun tanya. Antara rahmah dengan barakah. Bila kita kata kita buat apa-apa, semua ada barakah. Kita minta rahmah. Jadi saya ucap tuan terang daripada mana main barakah ni dan yang mana yang kita nak dapat rahmah ni memang kita tahu. Ar-Rahman Rahim, rahmah dah. Jadi apa yang tujuan rahmah yang Tuhan bagi kita tu? Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin dengan Rikas ni kita ada satu lagi kiriman SMS nak dibacakan. Ya, sebab ini pun soalan dia tak ada dalam enactment. Okay, jadi saya cerita sikit lah. Yang mana saya belajar lah. Okay, mungkin ada kita boleh tanya tok guru yang lain. Sebenarnya rahmat ni adalah satu ketenangan. Okay, rahmah ni adalah satu ketenangan yang mana antara yang ketenangan yang boleh kita dapat banyak sebenarnya. Okey, antaranya dalam ayat Al-Quran banyak ayat Al-Quran, antaranya dalam apabila salah satunya adalah dengan mendengar Al-Quran itu sendiri. Okey, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu mendengar Al-Quran, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat. Itu salah satu. Yang kedua adalah perkahwinan tu, mawaddatan wa rahmah. Maksudnya dengan perkahwinan tu juga akan ada rahmat di situ. Jadi rahmat ni boleh kita katakan sebagai satu ketenangan. Barakah ni dia lain dengan rahmat. Okey, mungkin barakah ni adalah sebahagian daripada rahmat. Ketenangan. Maksudnya barakah ni yang saya dapat pada tok guru saya adalah barakah bermaksud ziyadatul khair. Maksudnya penambahan kebaikan. Okey. Gaji kita sedikit tetapi kita mampu menolong orang dan kita tak rasa benda tu sempit. Itulah barakah. Jadi bila kita ada barakah, kita akan dapat ketenangan. Jadi benda tu saling berkait lah. Cuma dari segi barakah ni dia ada cara-cara dia lah. Rahmah dia ada cara-cara dia. Rahmah macam saya sebutkan tadi lah, dengar Quran dan kahwin dengan cara elok dan sebagainya. Barakah ni ada cara-cara dia, pastikan benda tu benda yang halal dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan rahmah dan juga barakah. Kalau ada, saya hanya menerangkan serba ringkas. Okay. Jadi kalaulah kita boleh tanya untuk guru yang lain, mungkin ada lebih lanjut. Mungkin besok boleh tanya dalam kemusykilan agama, insyaAllah. Boleh juga dengan Ustaz Syed dan siapa-siapa saja yang untuk guru ramai, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, waktu sekarang 5.43 petang dan masih lagi bersama dengan saya Aziz dan juga bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz. Baik Ustaz, kita tengok di kiriman SMS ni daripada seorang hamba Allah. Panjang betul soalannya. Katanya seorang suami nak kahwin lagi tapi tidak mendapat kebenaran isteri pertama. Maka mereka berkahwin di Siam. Balik ke Malaysia, mereka mendaftar dan membayar denda. Ibu bapa perempuan tidak mengetahui yang anak gadis mereka telah berkahwin di Siam. Pasangan ini merahsiakannya. Lalu mereka buat kenduri dan berkahwin semula. Artinya akad nikah sekali lagi. Jadi apakah hukumnya Ustaz? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya inilah bahana kalau kita, bagi saya, kita memainkan hukum syarak. Okay. Sepatutnya perkahwinan ni kita kena berlaku jujur. Kalau kita kahwin, kita kahwin. Kita cakap kita kahwin. Tak payah kita, banyak kes yang berlaku sebab kita nak mengelakkan ibu bapa tidak tahu. Okey, dia tak tahu, dia kahwin kat Siam, kahwin kat Thailand, balik mai dia kata dia tak kahwin lagi, mak ayah susah-susah buat. Jadi kalau kita nak tengok hukum perkahwinan, kalau di sini soalan ni dikatakan daftar dan juga denda. Maksudnya kalau daftar denda ni mahkamah lah. Mahkamah akan sahkan perkahwinan tu, dan mungkin daripada soalan ni mahkamah telah sahkan perkahwinan. Jadi dari segi akad nikah kita kira yang pertama. Maksudnya mahkamah telah sahkan. Untuk akad nikah yang kedua ni adalah akad nikah yang bagi saya telah mislead,
telah menipu Jabatan Agama Islam. Sebab mungkin bila kita nak menikah, kita kena isi borang. Dan borang tu yang dekat last kali tu saya mengaku bahawa apa yang diberikan adalah benar, kita sign. Sebenarnya kita tipu sebab kita dah kahwin. Jadi benda ni yang akan membuatkan tu saya kata bila kita nak memulakan sesuatu kebaikan tapi jadi penipuan akhirnya. Kita jangan mulakan dengan penipuan. Kalau kita nak kata kita nak kawan dengan orang, kita kena jujur lah. Macam contoh kalau yang dah kahwin, abang kata dah kahwin. Kalau yang bujang, abang bujang. Ataupun kalau yang dah nak kahwin sekalipun, kita abang kita nak kahwin sebab kita bukan buat benda silap. Yang silap adalah kita kahwin di Thailand. Tetapi kalau mahkamah dah sahkan pernikahan, kira sah lah. Jadi kita kena faham benda tu. Kita jangan mengambil bundah hukum agama sebab seolah-olah kita mencabar agama Islam. Dan saya rasa perkahwinan ni adalah sesuatu yang suci. Memang sesuatu yang suci. Jadi kita jangan kotorkan dia dengan penipuan. Maksudnya penipuan, kita nak yang kahwin kata tak kahwin, yang tak kahwin kata kahwin. Dan ini saya rasa nasihat saya, kalau boleh cerita baik-baik kat mak ayah balik lah. Sebab mak ayah susah-susah kan buat kenuri dan sebagainya. Kalau dia tahu kata kahwin kat Siam, tak tahu lah. Jadi cerita elok-elok. Yang penting apa saja yang kita buat, jangan mula dengan penipuan. Sebab itu yang dikatakan keberkatan yang tadi kita ceritakan. Keberkatan tu kita yang antara utama untuk mendapat keberkatan, jangan menipu. Kalau kita jual barang pun, kalau barang tu rosak, kita habaq rosak. Jangan menipu. Itu baru dikatakan berkat. Jadi saya rasa itu yang saya boleh jawab. Memandangkan dia tanya hukum. Jadi bagi saya dia mempermainkan satu, mempermainkan hukum syarak. Yang kedua, dia menipu pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak agama dalam mendaftarkan perkahwinan tu. Jadi kalau boleh elak lah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, waktu sekarang 5:47 minit petang untuk memanggil kita yang ketiga. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa itu tadi? Saya Mamu Lee daripada Prime. Mamu Lee, silakan Mamu. Saya nak tanya satu soalan yang jadi masyarakat kita ni. Kalau kita berkahwin, angkat nikah, tapi tak boleh bersama, tunggu hari sanding baru boleh bersama. Macam mana dari segi hukum? Dan kedua, yang heran tu, kalau bertunang, hari ni bertunang, besok boleh keluar. Tolong orang Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan besok bertunang, hari ni boleh keluar je Ustaz. Besok bertunang lagi dah boleh berkandangan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mamuli Yang pertama, kahwin, akad nikah, kena tunggu kenuri lah. Saya bagi contoh lah kan. Kita ada lesen, duduk tengok kereta baru. Jadi ditakuti kan kempunan ataupun nak dijadikan cerita. Kalau sebab kita tak tahu dalam ayat Quran dia kata wama dalam surah Luqman wama tadri nafsum madza taksibu ghada wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Subhanallahul azim. Allah dah abang, kita takkan tahu apa yang terjadi esok. Betul. Yang kedua, kita takkan tahu kat bumi mana kita akan meninggal. Jadi cuba bayangkan, kesian kat orang yang dah kahwin ni. Kesian orang yang dah kahwin sebab dia dah ada lesen. Dia dah ada lesen, tapi disebabkan mungkin adat, wallahualam, kena tunggu hari perkahwinan tu. Jadi katalah tak sempat hari perkahwinan, dia meninggal. Siapa yang nak tanggung? Itu soalan tu saya serah balik kepada orang yang mengamalkan benda ni lah. Siapa yang nak tanggung? Sebab dia dah ada satu lesen untuk tidur dengan isteri dia. Dan yang kedua, dia boleh mengakibatkan sekiranya terjadi apa-apa kat dia sebelum kenuri itu. Jadi kalau isteri atau suami itu meninggal, isteri itu dia akan jadi hukum iddah yang lain. Maksudnya satu bab pula nak kena fikir. Jadi benda ni benda yang simple yang boleh settle. Tapi kepada pengantin tu pandai-pandai lah. Sebab orang kata apa, kita dah dihalalkan. Jadi bila dihalalkan ni, saya rasa kalau Allah yang halalkan benda tu, kenapa ada manusia yang nak mengharamkan ataupun nak stop. Jadi kita kena ubah mentaliti lah. Itu yang kedua, bab bertunang esok boleh keluar. Yang ni memang banyak lah sebabnya ni. Ada kes yang saya biasa buat, saya biasa lawan kes yang mana ibu bapa sendiri membenarkan tunang tu duduk sebilik. Itu ada kes.
Saya pun tak faham kenapa apa yang ibu bapa tu fikir, saya tak tahu. Cuma yang memang menyedihkan. Kan apabila tunang tu duduk sebilik dah macam suami isteri dah, sedangkan benda ni baru tunang. Sebab tu dikatakan, saya terbaca ada dalam satu majalah tu, maksudnya kalau kita bandingkan antara hukum memegang anjing dengan hukum memegang orang kata tunang ni, maka lebih baik hukum memegang anjing. Sebab anjing ni bila kita pegang kita boleh samak, kan, maka hilanglah benda tu. Tapi kalau kita pegang kata tunang, kita takkan kita nak samak, sedangkan benda tu haram, kan. Jadi kalau kita bagi contoh macam ni, mungkin kata apa ni, kita bagi contoh drastik. Kadang-kadang macam tu kita kena bagi contoh. Sebab kadang-kadang orang tak nak faham tentang hukum. Macam contoh, kalau orang minum arak, dia boleh minum macam air sirap. Cuba kita kata kat dia, esok hang pergi beli daging ni pula, daging yang ni kan, balik bayar tu, dia akan marah, weh, aku orang Islam. Memanglah, bila kita sebut yang tu, dia mengaku orang Islam. Tapi kalau kita tegur buat arak, orang tak rasa apa. Jadi sebenarnya hukum dia sama, tetap haram. Cuma antara jijik dengan tak jijik ya. Kita marah sangat kalau orang pegang anjing, sedangkan memang setengah orang nampak benda tu menjijikkan, tapi sebenarnya adalah hukum fiqh. Bila pegang anjing kita boleh samak, sedangkan kalau kita pegang tangan tunang, kita nak samak macam mana? Benda tu haram, kena bertaubat. Jadi benda ni kita kena ubah. Sebenarnya dia makin lama memang makin melarat. Bukan setakat hari ni tunang esok pula, tak, sebelum lagi. Masa kenal tu pun dah, saya rasa dah macam apa, dah macam satu trend sekarang, kan. Kalau bila dah kenal panggil mama papa, macam-macam lah kita dengar lah ni. Jadi benda tu dah makin lama makin melarat, dan kita takut satu hari nanti generasi ataupun umat Islam menolak perkahwinan. Itu saja yang kita takut. Cuma kita marilah sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan rahmat dan juga keberkatan. Kita doa sama-sama, samping kita doa mengepek-mengepek, musnahkan sesama Islam, apa kata kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menambah baik kualiti umat Islam yang ada sekarang, yang makin duk bergaduh. Itu yang lebih baik. Jadi takat tu dulu, wallahu a'lam bissawab. Baik, waktu sekarang 5:52 minit petang. Mungkin pemanggil kita yang terakhir. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Aziz. Salam, ya, Cikgu Asyam. Ya, cakap dengan Ustaz. Ringkaskan soalan Cikgu Asyam, ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak minta penerangan lanjut lah, kalau boleh nasihat sedikit pada Ustaz lah, kan. Baru ni saya menghadiri satu majlis akad nikah lah. Jadi yang jadi saksi tu pak saudara kepada perempuan tu, dia kata kahwin yang menikahkan mereka tu tak sah lah. Jadi sebab kahwin itu dilantik oleh Kerajaan Barisan Nasional. Jadi yang pak saudara dia ni orang PAS. Terang saya cakap lah, Ustaz, kan. Lepas tu saya pun ambil mikrofon di mulut Tok Kadi tu. Saya kata kalau macam ni saya kena bagi tahu semua orang muda, kalau nak cinta awal-awal kena tahu parti mana, baru tak jadi macam ni. Kami dah berlarak teruk dah ni. Make up pun semua dah cayak, pakai lawa-lawa ni, dah main jadi macam ni pula. Soalannya betulkah hukum begitu? Kata sebab saya tahu, saya belajar tu boleh sah nikah tu. Mohon penjelasan lanjut daripada Ustaz, ya, bagi nasihat sikit kepada mereka yang tak sub sangat ni. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu Asyam. Baik, Ustaz, kita ada beberapa minit je, silakan Ustaz dengan pantasnya. Saya cuma nasihat kita semak baliklah hukum apa orang kata apa, syarat sah ataupun syarat-syarat untuk menjadi wali ataupun qadi, antaranya adalah orang Islam, dan banyak lagi lah syarat dia. Cuma tak ada dalam syarat tu kena ada dalam parti mana, tak ada lah. Cuma kita jangan merosakkan Islam ni kerana taksub politik. Itu saja saya nasihat. Campur adukkan politik. Sebab masalah sekarang apabila kita buat macam tu, yang jadi mangsa dia adalah orang yang nak kahwin. Dengan saya dengar tadi soalan tu sampai rampas mic, kira dahsyat lah. Harap-harap lepas ni kalau jadi imam pun yang duk main rampas kan jadi masalah. Itu bagi saya itu masalah dia. Kita kena faruduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kita kena kembali kepada Allah dan juga Rasul. Kalau ada perselisihan, kita kembali kepada hukum Allah dan juga Rasul. Hukum Allah di sini adalah
Al-Quran, sunnah, dan kita tengok kitab-kitab fiqh. Kalau dalam kitab fiqh ni ada, kalau ada orang jumpa siapa yang parti politik ni tak boleh nikahkan yang ni, siapa yang parti politik ni tak boleh jadi imam orang ni, kalau ada tak apalah, dia kena ada sandaran lah. Kalau tak ada, tak payah pandai-pandai buat macam tu. Jadi kita takut benda ni akan memusnahkan umat Islam. Percayalah, umat Islam hanya rosak sebab terlampau taksub. Jadi kita kena pandai, kita kena berlapang dada, kita kena anggap kata setiap umat Islam ni adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikanlah antara kedua-dua saudara kamu. Jadi memang dalam kita kalau tengok senario semasa ni memang agak serius lah. Cuma saya amat mengharapkan yang paling utama, siapa nak jadi qadhi, siapa nak jadi imam, kita bukan tengok warna apa, kita tengok apa dia punya ilmu. Kalau imam, orang yang menghafal Al-Quran, dan banyaklah kriteria dah, sama juga dengan qadhi. Jadi saya amat-amat harapkan, saya bukannya nak hentam mana-mana pihak, cuma saya amat-amat harapkan kita berlapang dada. Okey, jadi itu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang dah pukul 5.56 petang. Baiklah Ustaz, sebelum kita akhiri rancangan Nisa pada petang ini, sedikit kata-kata penutup dari Ustaz. Saya bagi mungkin 2 minit. 2 minit, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam perkembangan agama Islam pada hari ini, kita dah nampak makin lama makin teruk. Makin teruk, budaya fitnah ni makin banyak. Jadi saya percaya yang hanya boleh menyatukan kita adalah salah satu tempat tu adalah masjid. Okey, salah satu tempat tu adalah masjid. Tapi yang malangnya, kalaulah masjid tu sendiri dijadikan medan pertempuran antara parti-parti dan sebagainya. Jadi benda tu rumah Allah. Saya amat harapkan agar kita kembali bersatu. Yang pertama, bersatu untuk Islam, bersatu untuk Islam, mengaji balik apa tu hukum dan sebagainya, kita boleh tahulah. Dan yang kedua, kita bersatu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab benda-benda ni hanya boleh merapatkan kita. Benda lain susah. Jadi saya amat harapkan kita kena penuhkan masjid-masjid, surau-surau, dan segala program-program yang dianjurkan oleh mana-mana pihak. Kalau program tu membawa kebaikan, kita sama-sama penuhkan. Jangan kita tengok siapa dan siapa. Kita tengok program tu kalau bawa manfaat kepada kita, kita pergi. Maksudnya dalam ayat Al-Quran sedang cakap alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang hamba-hamba Allah yang terbaik adalah apabila mereka mendengar kata-kata fayattabi'una ahsanah, mereka mengikut apa yang baik. Maksudnya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Jadi bila dikatakan berfikir tu maksudnya bukan untuk taksub. Kita kena berfikir, kalau orang ni elok, kita ikut orang ni. Kalau orang ni nampak macam elok tapi duk mengata orang fitnah, itu kita jauhkan. Itu yang dikatakan berfikir. Ambil yang elok, buang yang tak elok. Itu saja. Jadi insya-Allah kita sama-sama, kalau boleh kita jangan lupakan membaca Al-Quran dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lupakan kita. Dan sentiasalah membaca Al-Quran dan juga berselawat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz yang sudi bersama-sama kita dalam rancangan Anisa. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama dengan Mutar FM. Kepada yang tak berjaya tebus talian, cuba lagi minggu depan. Kejap lagi kita akan dengar berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali bersama saya Aziz dalam Retro 90-an. Terus setia bersama dengan Mutar FM. Baiklah Ustaz, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.